para hadirin, sebelum kita nak sikit khas sarup daripada kita tengok saat ni, apabila kita saat ni tu, apabila kita tahu dalam masalah bab sahabat ni, kita ahli sunnah wal jamaah ni, seolah atau kita kena usahalah cari kitab-kitab walaupun bahasa Sia ataupun bahasa Melayu, baca kepada anak cucu kita. Dan sore sehari pun tak apa tak, ataupun setengah muka, semuka halai seketah dalam masjid yang kita dah ada, tahu royak perjuangan mereka, kepentingan mereka, bagaimana mereka duduk dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak tengok atau adaduhum, mana kata bibilengnya mereka itu tu kita tak nak sipah. Para sahabat Nabi kita tu pada hari peperangan Tabuk, sebagaimana sahabat Nabi Ka'ab bin Malik ayat tanah, apabila ditanyakan berapa orang kalangan sahabat hak pergi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk, Ka'ab bin Malik ayat tu, aku tak kuasa nak tulis, nak catat nama ayat tu, banyak doa. Itulah para sahabat Nabi. Apabila kita tahu dalam masalah sahabat Nabi itu membawa kepada kita hajarkan akhlak kita, hajarkan kita seolah mengambilkan mereka sebagai idol, mengambilkan mereka sebagai contoh tauladan yang baik. Dan apabila kita dengarkan perangai mereka, titik peluh mereka duduk dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dapat kita boleh menambahkan iman, dapat mengagakkan hemah kita. Salah satu ni, kadang-kadang kita ni kadang-kadang orang mengajar pun baik, tok guru pun baik, cikgu pun baik, kadang-kadang kita nak tengok ke, nak akakkan hemah yang tinggi, kita gimbik daripada orang lain. Kalau celah-celah sirah sakut pak dengan para sahabat ni, saya nak tengok banyak daripada orang panggil ahdas yang boleh mengajarkan kita umat, nak membawa kepada umat tu himmatul aliyah, seolah tak orang panggil tu hemah yang sangat tinggi. Dan apabila kita kenal mereka, di situlah dapat kita boleh membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan cara sebenar. Kadang-kadang kita ni orang duk mari tabur kepada kita, cara nak kasih pada Nabi tu cara tu. Duk buat lah mana-mana dah sampai korong pada turun menurun. Tetapi apabila kita kaji tengok tahap kita duk buat dengan cara tu, salah satu daripada cat one code saat ni tu, mari daripada orang yang pakai baju kelawar tu juga. Tetapi apabila kita nak kenal mereka itu, kita nak kasih pada Nabi kita nak jelira dengan Nabi kita sungguh, pasti kita kena baca sirah para sahabat. Pasti kita kena tahu sirah para sahabat. Sebab mereka inilah orang yang kenal sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun kenalkan dia. Nampak tak? Apabila kita tengok situ, apabila kita kena baca sakut part dengan perkara tu, kita mari tengok dalam bahasa Arab ni, kita tengok ni orang ulama hipung sakut part dengan para sahabat saja tu 15 kulit duk panjang ni, nama sahabat saja. Tapi kita kata tempat kita ni ada sedikit daripada saudara-saudara kita duk buat bahasa Sia, bahasa Melayu, bahasa gapo ni, kita hendaklah baca saat ni tu, supaya kita perahkan ambil ibrah, ambil pengajaran daripada kisah-kisah itu.